Karomah, keajaiban, hanya berlaku di tangan para salikin, penempuh jalan menuju Allah. Selalu sahaja ada yang membantah tentang Sufi, Wahabi dan Salafi dan entah apa lagi yang mereka katakan. Pernahkah kamu mengalami karomah? Aku tanya, mereka jawab tidak. Apa itu karomah? Pertama, mereka anggap ia khurafat, dongeng, dan tidak benar kerana menganggap perkara itu jauh dari mereka. Sedangkan orang-orang soleh ini, Allah muliakan mereka dengan doa yang dimakbulkan. Allah muliakan mereka dengan melihat malaikat. Allah muliakan mereka dengan mendengar batu-batu bertasbih. Allah muliakan mereka dengan mendengar percakapan benda-benda mati. Bukankah Saidina Ahmad A.R. Rifai ketika umur 12 tahun, ketika bapa saudaranya Mansur Al-Bataihi ingin melantiknya sebagai khalifah, anak-anaknya iri hati lalu mengadukan kepada pakcik-pakcik mereka, ayah kami ingin mewariskan kekhalifahan kepada anak saudaranya kerana Saidina Mansur adalah bapa saudara Saidina Ahmad A.R. Rifai. Lalu dia berkata kepada mereka, aku akan buat ujian. Ujian ini bukan hanya pada zaman Saidina Ahmad, bahkan sekarang juga wahai saudara-saudaraku. Dia berkata, wahai pemuda-pemuda, kumpulkan rumput kering, hashish, terbanyak, dialah khalifah. Setiap orang pergi mengumpul rumput kering dengan cepat, dan mereka membawa banyak ikatan. Sedangkan Saidina Ahmad pulang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Lalu mereka berkata, Alhamdulillah, kami menang. Sekarang mereka mahu menyusun rumput kering yang dibawa oleh anak-anak Syekh Mansur. Dia bertanya, wahai Ahmad, mana rumput yang aku suruh kau kumpulkan? Jawab Ahmad, wahai tuanku, demi Allah, tidaklah aku menghulurkan tanganku kepada rumputku melainkan aku mendengarnya bertasbih kepada Allah. Lalu aku tidak sanggup memutuskan zikirnya kepada Allah. Wahai saudara-saudaraku, perkara ini bukanlah besar. Ia hanyalah perluasan roh untuk pendengaranmu, bukan untuk sengatan. Roh telah sampai. Demi Allah yang Maha Agung, aku bersumpah dengan Allah, ini mudah, jangan kamu anggap besar. Kamu lihat sesuatu dan berkata, demi Allah, ini perkara besar. Sebenarnya kamu terhalang daripadanya. Awas, jangan. Lihatlah dirimu sendiri. Perkara ini akan kamu temui dekat. Ya wahai saudara-saudaraku, ia adalah tenaga rohani yang ada pada kita. Ini majlis rohani, majlis yang mengungkap rahsia yang tersimpan dalam dirimu wahai mukmin. Sebenarnya, pelajaran ini menunjukkan kepadamu bagaimana mengeluarkan khazanah ini, iaitu melalui zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah memerlukan majlis-majlis. Oleh itu wahai saudaraku, majlis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun dengan kelalaian dan hati yang tertutup. Majlis yang menghancurkan belenggu hawa nafsu dan kelalaian lebih baik bagimu daripada beribadah kepada Allah dengan kejahilan. Oleh itu, kekasih-kekasihku, semoga Allah reda dan memberkati kamu. Kamu mempunyai segala kebaikan. Jangan pandang rendah pada dirimu sendiri. Tetapi bersiaplah, berusahalah, dan bersungguh-sungguh dengan tekad dan semangat. Kerana kata-kata Syaikh, pedangku yang selalu disebutnya, pedangku yang memerangi manusia, pedang yang dimaksudkan adalah memerangi nafsu amara, yang menyuruh kejahatan, hawa nafsumu. Tentanglah ia. Hanya dalam qiyamul lail, solat malam, kamu tidak akan merasa melainkan hatimu bercahaya.